Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yedi Serai FM menjauh mata dekat hati. Hai apa khabar? Kita semua saya sahabat Yedi. Kenalan Yedi di luar sana seperti biasa. Yedi sentiasa mendoakan agar semua ceria-ceria, happy sang walafiat dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, untuk perkesan Yedi pada kali ini Yedi berada di satu kedai makan iaitu mi udang banjir Kuala Selangor. Mi udang banjir Kuala Selangor. Jom kita tengok suasana di kedai dan menu mi banjir yang menjadi menu utama di kedai mi banjir udang galah Kuala Selangor. Okay, inilah dia kedai mi udang banjir Kuala Selangor yang Yedi ingin kongsi bersama. Berada di betul-betul tepi jalan besar menuju ke Kuala Selangor. Dan ini adalah ruangan parking kereta, memang agak luas, memang agak selesa sampai ke ujung sana. Dan kedai pun memang luas, boleh memuatkan pelanggan yang ramai. Okay, jom kita tengok di ruangan dalam. Tengok pelanggan-pelanggan yang masih ada. Ketika ini jam 5.15 petang, Yedi berada di kedai mi udang banjir Kuala Selangor. Jam 5.15 petang ketika ini. Inilah dia keadaan di dalam kedai, memang begitu luas, selesa untuk pengunjung-pengunjung dan pelanggan-pelanggan yang ingin merasa mi udang banjir Kuala Selangor. Memang jadi sudah kena semangkuk sebentar tadi, memang puas hati. Inilah dia. Dan Yedi amat berpuas hati dengan dia punya cita rasa. Dan mi pun memang banyak, buahnya memang begitu power dan udangnya memang besar-besar dan segar-segar. Okay, inilah dia mi udang galah banjir ya. Itu yang telah siap dihidang. Ini adalah saiz sederhana pun dah besar. Ada 6 udang galah sederhana untuk setiap mangkuk per. Yedi dah perkenal tadi. Tak sempat untuk Yedi ambil gambar yang Yedi punya. Jadi Yedi tengok di bahagian cashier lah. Memang power, memang bless. Jadi kepada semua bolehlah datang singgah-singgah di mi udang banjir KS. Okey.